Sorotan terkini berita 757. 5 sekeluarga ditemui mati dipercayai dibunuh di sebuah rumah di lorong Cerating Damai 2, Taman Cerating Damai Pahang pada Selasa. Mangsa terdiri daripada seorang lelaki, 2 wanita serta 2 kanak-kanak perempuan berusia 3 dan 4 tahun yang ditemui dalam keadaan tidak bernyawa di kediaman tersebut. Kejadian disedari oleh salah seorang ahli keluarga yang pulang dari tempat kerja kira-kira jam 6 pagi sebelum memaklumkan kepada pihak berkuasa. Polis kini masih menjalankan siasatan lanjut di lokasi kejadian, manakala satu sidang media dijangka diadakan oleh Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, bagi memberikan perkembangan terkini kes. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ menjalankan operasi bersama Jabatan Imigresen Malaysia JIM bagi mengesan warga asing yang disyaki menggunakan lesen memandu milik warga tempatan untuk memandu kenderaan di negara ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Datuk Jasmin Syafawi berkata, golongan terbabit dipercayai termasuk etnik Rohingya yang memegang dokumen Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelayaran UNHCR didapati menunjukkan kad tersebut apabila ditahan. Beliau berkata, operasi dijalankan di seluruh negeri dan setiap kes yang dikesan akan dirujuk kepada JIM untuk tindakan lanjut serta tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang melanggar Undang-Undang Jalan Raya dan syarat lesen memandu. JPJ turut memantau kegiatan penipuan tawaran lesen memandu tanpa ujian yang tular di media sosial dan menegaskan semua tawaran tersebut adalah palsu serta orang ramai diminta hanya mendapatkan lesen melalui saluran rasmi JPJ. Dalam perkembangan lain, sambutan Tahun Baru Cina membawa semangat baharu, manakala Tahun Kuda melambangkan keberanian, tenaga dan daya juang, selain menjadi medan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Penyanyi Hazama berkata, dia gembira dapat meraihkan perayaan bersama keluarga mentua yang menghormati pegangan agamanya dengan menyediakan hidangan halal dan tradisi makan besar menjadi ruang mengeratkan hubungan. Pelakon Andy Teh pula menyifatkan perayaan itu sebagai masa terbaik bersama keluarga, termasuk meneruskan tradisi membasuh kaki ibu bapa sebagai tanda penghargaan. Wisa Chong dan Elvin Chong turut meraihkan Tahun Baru Cina dalam cara masing-masing, sama ada sebagai tradisi kekeluargaan atau secara sederhana namun tetap mengutamakan ikatan keluarga.